Okey, okey lah. Ramai yang tanya Pak Mu buat video mancing, buat live tu pakai net holder macam mana? Ni, gini Pak Mu pakai ni. Sedap pakai ni sebabnya dia boleh buat panjang. Kita nak tengok tinggi gini pun boleh, nak tengok rendah pun boleh, boleh belok. Dia ada join dia ni, sendi dia. Lepas tu dia ada magnet. Magnet tu kuat dah. Tapi dia ada pula pengepit ni. Ni. Ada pula pengepit ni. Dia akan kepit phone. Letak phone tengah dia akan kepit. Lepas tu tekuk ni, boleh buat belok. Dia fleksibel Zemo. Lepas tu yang bestnya fleksibel ni kuat. Sangat kuat. Okey, memang Pak Mu tunjuk POV bila Pak Mu pakai jadi guna. Pak Mu tunjuk kejap Okey, bila pakai net holder memang sangat mudah lah nak pergi ke mana saja. Contoh nak review barang pun senang. Senang nak review barang. Mana? Bawa je barang, tunjuk je. Contoh nak mancing pun senang. Nak lepak. Senang. Jadi siapa berminat nak buat video ke, nak buat live ke, boleh dapatkan net holder ni lah. Senang tengok. Review, tunjuk je. Terpegang je barang tu sambil jalan-jalan. Nak cakap apa pun beres je. Okay, siapa minat dengan net holder yang Pak Mu pakai ni, boleh check dekat Bit Kuning. Okay, beres Pak Mu.